Beberapa elemen dasar ekonomi baru akan dimansuhkan secara berperingkat-peringkat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Dipekik berkata demikian dalam satu temu bual bersama Bloomberg Television. My position is that there should be gradual removal of the elements of new economic policy. Dasar ekonomi baru diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, untuk memperbaiki dan meningkatkan status ekonomi orang Melayu. Dan ini maklum balas yang diberikan Naib Presiden MCA. Apa yang penting sekarang adalah kerajaan perlu memastikan bahawa pembangunan ekonomi kek ini semakin besar dan dapat memastikan rakyat berbelangan kaum manfaat dari segi pembangunan ekonomi negara. Penganalisi politik Dr. Siva Murugan. Yang akan dilakukan saya rasakan pembesaran kek tanpa mengambil kepentingan ataupun mengambil hak yang sudah ada bagi masyarakat Melayu. Presiden MIC Datuk Seri S. Sami Velu yang dihubungi NTV7 berkata, kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung pemansuhan dasar ekonomi baru secara berperingkat-peringkat kena pada masanya. Setengah kita cari makan kira duk ambu. Tak dan bos tak cakap. Dia sampuk, saya setuju. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan liberalisasi sektor perkhidmatan mengakhiri syarat kuota 30% yang diperuntukkan kepada Bumi Putra. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan secara serta-merta tanpa sebarang syarat equity dikenakan. Dalam perkembangan lain, simbol kebanggaan Pulau Pinang, KUMTA menjadi lokasi perhimpunan ahli UMNO, NGO dan kumpulan masyarakat Melayu yang menentang keputusan kerajaan negeri mengenepikan dasar ekonomi baru. Mereka diketuai Timbalan Pengurusi Badan Perubahan UMNO Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Abdul Rashid Abdullah. Mereka mula berkumpul di Jalan Ria dan Leboh Teksun di sekitar kawasan Komtar selepas sembahyang Jumaat. Kira-kira jam 3 petang, kawasan ini mula dibanjiri menyebabkan kesesakan lalu lintas di beberapa jalan utama. Mereka yang berkumpul juga menjunjung kain rentang mengecam keputusan kerajaan negeri. Pemimpin UMNO negeri yang diusung penyokong bergilir-gilir memberi ucapan berjanji akan berjuang demi kepentingan orang Melayu. Menurut Datuk Seri Rashid Abdullah, kerajaan negeri yang baru telah mengkhianati orang Melayu dan UMNO akan menentang tindakan itu sekeras-kerasnya. Adalah menjadi tanggungjawab kepada kerajaan DAP untuk mengambil perhatian tentang tuntutan yang dibuat oleh orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu adalah terdiri daripada 40% lebih orang Melayu. Maka dengan itu, dia kena dengan cakap kita. Dan DAB bukan saja untuk Melayu. DAB juga adalah untuk orang-orang miskin yang lain. Orang-orang yang perlu pembelaan, termasuk Cina dan juga India. Bukan saja Melayu, tapi Melayu adalah menjadi yang pertama yang perlu diberi keutamaan. Ini adalah satu perhimpunan orang Melayu yang kecil saja. Ini adalah satu luahan rasa kemarahan orang Melayu kerana perbuatan Ketua Menteri yang menghina orang Melayu, cuba meminggirkan orang Melayu, cuba memperkecil-kecilkan orang Melayu. Jadi hari ini ialah tunjuk perasaan kemarahan orang Melayu. Ini adalah permulaan, dia akan berterusan. Kepada Datuk Najib, kami sandarkan harapan. Dalam UMNO, Datuk buatlah pembaharuan. Perkasakan Melayu dalam bandaraya dan pekan. Kembalikan keyakinan rakyat kepada barisan. Saya percaya inilah keadaan yang sebenar. Dunia kita dah global. Oleh sebab itu, kita mesti melatih anak-anak kita, masyarakat kita untuk dapat berjuang bersama-sama dalam persaingan yang penting ini. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.